Ada berita baik yang saya nak sampaikan. Harga emas tengah turun. Dan ini adalah waktu yang paling baik untuk penyimpanan emas, tambah simpanan mereka kerana mereka boleh beli barang mahal iaitu emas pada harga murah. Dan apa yang mentor saya pesan, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kita kena pastikan yang setiap bulan kita punya gram emas bertambah, fokus tambah emas tanpa tengok harga. Tapi kalau berlakunya penurunan harga emas, itu bukan waktu untuk kita tambah simpanan emas sikit-sikit. Itu adalah waktu untuk kita borong jauh lagi banyak emas, kerana kita boleh dapat lagi banyak gram emas pada harga yang sama. Harga puncak emas bulan 1 hari itu 760, hari ini 660 saja. Dan jimat RM70. Alright, itu baru 1 gram. Kalau beli 10 gram jimat RM700. Kalau beli 100 gram jimat RM7,000. Alright, bagi sesiapa yang belum ada simpanan emas dan nak mulakan simpanan emas dengan ilmu, boleh klik link di bio saya bantu sebabnya, insya-Allah. Alright, Assalamualaikum.